Hari ni tuan-tuan, baik macam mana kita sekalipun belum tentu lagi orang suka dengan kita. Tugas kita bukan nak buat semua orang suka, tapi tugas kita tidak menyakiti orang yang berada di sekeliling kita. Itu penting tuan-tuan. Saya tak mampu tuan-tuan nak menggembirakan semua orang. Saya tak mampu nak puaskan hati semua orang tuan-tuan. Semua orang ada cara masing-masing. Cuma saya berazam saya tidak akan menyakiti dia. Menyakiti kita boleh kawal tuan-tuan, tapi nak memuaskan tak boleh. Buatlah baik macam mana sekalipun tuan-tuan. Kalau orang tu tuan-tuan memang tak suka dengan kita, nak buat macam mana? Janganlah terhegeh-hegeh nak menyukakan orang kepada kita. Nabi SAW sebaik-baik makhluk, sebaik-baik yang mempunyai akhlak yang paling mulia tuan-tuan, lembut Nabi ni pun orang tak suka. So apa Nabi ajar kepada kita, kita tak mampu nak menyebabkan semua orang suka dengan kita, tetapi kita mampu mengawal daripada menyakiti mereka. Kita boleh tidak menjangkiti, tapi kita tak mampu untuk tuan-tuan membahagiakan semua.